Dia skala energi ni dia kena letak di pemikiran kita. Contoh pemikiran kita sana dia pun satu lagi. Anas lah main depan, main petang. Boleh? Okey. Dia tak apa memang. Satu demo. Okey. Malam ni handphone tau. Rugi sampai tak main. Siapa tak masuk? Siapa tak masuk? Apa tu pintu? Kita main dalam ni. Dalam ni ada boleh kan? Waktu dia nak kaya. Okey. Okey dapat dah. Okey. Sebenarnya Dah. gelombang ni Mana? ni gelombang ada gelombang. Dia ada gelombang negatif. Betul tak? Gelombang energi negatif. Yang pertama fungsi pemikiran kita, saya ambil air lah. Air ni dia kosong tau. Memori dia kosong. Maksudnya air tak ada pengisian. Tak ambil ke? Tak ada pengisian, kosong. Kenapa kalau kita pergi jumpa Tok Guru, kita nak buat air tawar. Zaman dulu, air tawar ni, dia tidak buat air tawar atas beg, tak ada. Ke air kokok, tak ada. Dia nak air perigi, betul tak? Air perigi. Air kata ada memori. Sekarang ni air ni kosong memori ya. Jadi saya nak transfer balik energi dia. Okey. Pertama anak buat gini. Saya guna air ni. Okey, ini satu demo. Buat tinggi dah. Nampak saya boleh tarik dia sekaligus. Saya boleh tarik dia sekaligus. Buat tangan apa kuat. Tapi saya tak berlomba dia. Kuat. Pegang. Tengok. Jadi saya boleh harap dia lagi. Dia kuat. Gelombang memori dia kuat. Jadi saya okey, satu pakai gun ni dah pakai je. Tutup. Jadi yang anda bagi tahu tadi, anda bagi tahu tadi satu energi. Apabila kita takar, kenapa kita dia seiring dengan selawat? Betul tak? Kita baca energi dia kuat. Contohnya pergi sini, bisi ya, kita pergi ini. Kalau kita nak buat demo pada orang, kita jangan sapu. Mungkin bisi kita. Dia kuat, dia kuat. Okey. 1, 2, 3, 4.